Nombor 1. Robot gergasi terbaru dan terkuat antara kesemuanya setakat ini adalah robot ciptaan Pak Pato. Selama ini, mesin besar ini wujud sebagai pengkalan bawah tanah Pak Pato, yang juga berperanan sebagai makmal untuk dia mencipta robot boneka serta senjata-senjata api dan ais untuk dijual kepada Puak Bara dan Salju. Apabila keperluan mendesak, seluruh struktur tempat ini melalui transformasi menjadi robot gergasi sebesar menara. Di dalamnya terletak sel-sel penjara yang diperbuat daripada logam khas yang boleh melemahkan kuasa seseorang. Pada pinggang robot ini terletak sederet meriam yang boleh memuntahkan projektil batu api dan ais. Nombor 2. Selain itu, ia juga boleh menembak sinaran laser yang sangat kuat menggunakan kedua belah tangannya. Transformasinya juga tidak berhenti setakat itu, kerana ia boleh juga bertukar menjadi roket ataupun kapal angkasa untuk membolehkan Pak Pato terbang dan melepaskan diri daripada planet Paraju. Kesemua fungsi ini dijana daripada enjin pusatnya yang berkuasa panas dan sejuk. Robot ini bukan sahaja besar, malah sangat tahan lasak, dan besinya yang keras dilihat kebal daripada pelbagai serangan dan hanya berjaya dirosakkan menggunakan efek thermal shock hasil gabungan serangan panas dan sejuk daripada Puak Bara dan Salju serta daripada Boboiboy Nova dan Blizzard. Dan robot mecha gergasi terhebat antara kesemuanya akan muncul pada penghujung filem Papa Zola The Movie. Nombor 3. Boboiboy Blizzard mempunyai topi yang unik yang merupakan sejenis winter cap berbulu yang mempunyai penutup telinga. Ini merupakan topi ketiga untuk Boboiboy yang unik. Sebelum ini, Boboiboy Sopan mempunyai topi berupa tanjak, manakala Boboiboy Beliong mempunyai topi yang mana tebengnya bergerigi dan tidak lurus. Selain daripada tiga ini, kesemua topi Boboiboy yang lain hampir sama bentuknya, cuma berbeza daripada segi warna dan corak sahaja. Nombor 4. Kuali pun sangat perform dalam arc Baraju ini, di mana dialah yang berjaya menenangkan Boboiboy Nova dan Blizzard yang sedang menggila. Dengan mengikut ramuan buah beri Toktaroka, Kuali telah menghasilkan kuih penawar dan memukulnya dengan tepat masuk ke dalam mulut dua orang Boboiboy. Nampaknya peranan tukang masak sangat penting dalam pasukan ini, mengingatkan kita akan watak tukang masak seperti Sanji dalam cerita One Piece. Nombor 5. Tidak dilupakan juga Papa Zola yang berjaya membantu ramai banduan Pak Pato di kalangan Puak Bara dan Salju untuk melepaskan diri dan membawa kesemua tahanan-tahanan ini lari dengan selamat menggunakan kapal terbang yang dipandunya. Skil-skil hebat Papa Zola ini juga berjaya menyelamatkan Kuali dan juga Boboiboy yang sedang jatuh. Tanpa Kapten Papa, pasti ramai yang tidak selamat. Inilah jasa besar Papa Zola dalam misinya yang terakhir bersama Tapops sebelum beliau bersara. Nombor 6. Tak dilupakan juga Ying, Yaya dan Feng yang sememangnya selama ini konsisten dan tidak mengecewakan sepanjang arc Baraju ini, sama macam sebelum-sebelum ini. Selalunya spotlight jatuh ke Boboiboy kerana transformasi elementalnya yang hebat, akan tetapi tanpa rakan-rakan seperjuangannya, Boboiboy takkan berjaya. Nombor 7. Puak Bara dan Salju pun terlibat dalam pertempuran terakhir ini, di mana mereka akhirnya bersatu padu dan bekerjasama demi planet mereka, langsung menolak ke tepi segala persengketaan di antara mereka yang telah wujud selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Yanari mengetuai segerombolan askar daripada kedua-dua pihak, manakala Gardu menyelamatkan Boboiboy yang terperangkap. Serangan-serangan batu besar mereka juga berjaya melemahkan robot Pak Pato serta memberi ilham kepada Ying dan Yaya untuk menggunakan thermal shock. Dan maklumat inilah yang digunakan oleh Boboiboy Nova dan Blizzard untuk mengalahkan robot Pak Pato. Nombor 8. Tuan Gardu membaling Boboiboy ke udara
dan juga oleh Rokta-Roka terhadap Kuali. Skil gerakan yang hebat ini amat mirip dengan apa yang biasa dilakukan oleh watak-watak besar dan gagah dalam Marvel. Dalam dunia Marvel, gerakan ini dipanggil Fastball Special dan selalu dilakukan terhadap Wolverine. Nombor 9. Cuba lihat di belakang collar Boboiboy Nova. Terdapat satu lubang di situ. Mengapa? Jawapannya adalah apabila Boboiboy Nova memakai topinya, lubang ini disangkut pada duri yang terdapat pada topi tersebut. Dengan ini, kolar tinggi yang seakan-akan hoodie ini dapat melekat pada topi Boboiboy tanpa terjatuh, sekaligus memaksimalkan style dan penampilan Boboiboy Nova. Sebelum ini, dalam transformasi tahap kedua elemen ini iaitu Blaze, hoodie dan kolar Boboiboy terangkat dengan tinggi secara ajaib tanpa terjatuh, tanpa lubang penyangkut pun. Akan tetapi kini pihak Monster membuat desain yang lebih logik untuk Boboiboy Nova. Nombor 10. Pak Pato merupakan penjahat yang mempunyai banyak persamaan dengan Adudu. Kedua-duanya merupakan genius yang menghasilkan pelbagai ciptaan canggih. Adudu pada awalnya pun seperti Pak Pato tidak pandai berlawan secara fizikal. Sebaliknya bergantung pada kepandaian dirinya dalam penggunaan teknologi. Mereka berdua pun sama-sama mempunyai robot besar yang juga berfungsi sebagai kapal angkasa melalui transformasi. Selepas Adudu, penjahat-penjahat cerita Boboiboy yang terkemudian hampir kesemuanya kuat secara fizikal dan berlawan secara terus dengan Boboiboy dan rakan-rakannya. Termasuk Adudu pun yang berubah menjadi pahlawan hebat selepas menerima latihan daripada Tok Kasa. Kini, dengan kemunculan Pak Pato, kita seolah-olah kembali ke formula asal. Jangan risau, Pak Pato pasti akan kembali dan mempunyai peranan besar dalam Boboiboy Movie 3 Gurlatan. Nombor 11. Bercerita tentang Pak Pato, biarpun jahat, dia sedikit sebanyak telah membantu Boboiboy dan rakan-rakan sebanyak 2 kali. Dialah yang membantu Fang dan Rokta-Roka yang sesat jalan dengan menunjukkan jalan ke perkampungan kaum batu. Dan dia jugalah yang memberi penawar racun buah beri kepada Papa Zola. Tanpa Pak Pato, pasti mereka tidak dapat berjumpa Rokta-Roka yang berperanan besar dalam cerita ini. Dan juga Papa Zola pasti tidak selamat dan mati. Complicated juga Pak Pato ini. Nombor 12. Dalam versi komik, Pak Pato tidak menggunakan robot besar seperti yang kita lihat dalam episod penghujung Baraju. Sebaliknya, dia menggunakan robot-robot boneka pengguna kuasa elemental asal iaitu Masma Wise dan Panglima Pairapi. Robot-robot yang menyerang Boboiboy dan rakan-rakan yang ini pun berlainan dalam versi komik, yang sebaliknya merupakan robot boneka kaum salju dan kaum bara. Nombor 13. Dalam versi komik juga, Pak Pato menggunakan power sfera bernama Keyboard dalam penghasilan robot-robot dan senjata-senjatanya. Dan power sfera ini terus digunakan untuk penghasilan robot-robot dalam ark selanjutnya di planet Gurlatan. Akan tetapi, power sfera ini tidak ditunjukkan dalam versi animasi 3D. Maka, ark Baraju merupakan satu-satunya ark dalam Boboiboy Galaxy Musim 2 yang tidak memperkenalkan power sfera baru. Tidak seperti 3 ark sebelum ini. Ada kemungkinan power sfera ini sebenarnya ada cuma tidak ditunjukkan dan bakal membuat kemunculan di skrin dalam Boboiboy Movie 3. Nombor 14. Adudu pun tiada dalam ark Baraju ini. Tidak seperti 3 ark sebelum ini. Walaupun hanya muncul sekejap sahaja dalam cerita Windara,